Tuan-tuan, saya sebut pasal Obama. Saya bukan sokong Obama tu, tetapi Obama timing dia betul. Rakyat manusia ini, walau macam mana keadaan pun, dia akan sampai kepada satu titik yang dia sudah cukup tepu dan dia rasa dia perlukan perubahan. Perubahan itu tekanan, you mungkin boleh tipu manusia dalam satu tempoh masa tertentu, tapi bila lama-lama orang tahu you tipu, dia ambil kesempatan itu, dia lancarkan change we need, kan? Dia lancarkan tentang perubahan dan rakyat dia bangkit dan sokong dia, pasal mereka mengharapkan perubahan dan mereka telah melupai rakyat Amerika soal warna kulit, soal berbagai-bagai. Mereka lupa dulu apa Martin Luther 1963 Ogos sebut tentang I have a dream, tentang apa yang berlaku pada Obama 45 tahun lepas. Benda tu dapat direalisasikan pada hari ini. Sebab bukan kerana kekuatan ucapan tu saja, masa manusia akhirnya dia nak berubah. Sama ada perubahan itu betul ataupun salah, belum tentu, tapi manusia lama kelamaan ingin berubah. Saya bagi tahu, dalam agama Nabi sebut perkara ini sebagai tajdid. Tajdid. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha ay amra dinaha. Allah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Allah menghantar bagi umat ini, bagi setiap 100 tahun, kepala 100 tahun, orang yang akan memperbaharukan bagi umat ini agamanya, yakni urusan agamanya. Kerana manusia lepas satu tempoh, dia akan minta satu perubahan. Perubahan itu mesti dikawal supaya dia berlaku dengan baik. Dalam negara ini, terutama pengurusan agama, you tak akan boleh buat apa sampai tempoh manusia akan mendesak supaya you berubah. Really hakikatnya. Atas apalah awak buat, awak kata tak boleh, ini puak-puak muda, ini puak-puak apa ke? Wahabi lah senang. Ni puak-puak Wahabi. Ini puak. Awak katalah apa pun untuk menutup benda ni, untuk berbohong dengan orang lain, tapi tetap kita pergi ke mana-mana, kita jumpa orang kata, terima kasih, kami sokong kepada pembaharuan, perubahan. Dan kita mengharapkan satu hari nanti insya-Allah kita dapat rubah, tetapi bukan ke arah lain, rubah kepada wajah Islam yang asal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, dan kalau dunia semua berubah dan kita juga mengharapkan kesempatan ini akan berlaku pada kita, kita juga mampu untuk merubah perkara-perkara penting untuk utama dalam agama dan juga kepada seluruh urusan kehidupan orang Islam. Agama dalam erti kata yang lebih komprehensif, yang menggabungkan semua urusan umat dalam negara ini. InsyaAllah. InsyaAllah kita buka pada soalan.